Duit RM10,000 jika dibiarkan dalam KWSP selama 30 tahun, jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nilainya nampak besar bagi sesiapa yang tak faham tentang time value of money atau bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas. Tetapi bagi siapa yang tahu, nombor itu langsung tak mengujakan. Pertambahan nombor itu sebenarnya tak menambah kekayaan kita pun bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun lalu, tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015 pula, ringgit pernah jatuh 35% setahun. Jika anda ada dalam akaun RM10,000, ia masih kekal RM10,000. Tetapi, hakikatnya kuasa beli sudah hilang 50% dan 35% hanya dalam masa setahun je. Orang kaya tak menyimpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas. Mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta yang bertahan nilainya. Simpan hal tanah, tanah yang mendatang hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan. Dan untuk bajet yang tak terlalu besar, simpanlah emas macam ni. Apabila anda menyimpan emas, anda tak perlu lagi bimbang tentang kehilangan kuasa beli tersebut. Bukti mudah, zaman Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun yang lalu, 1 dinar ni boleh beli seekor kambing. Sekarang, selepas 1400 tahun berlalu, 1 dinar ni masih lagi boleh beli seekor kambing. Bermakna, jangankan 30 tahun, 1400 tahun dulu pun kuasa beli emas tetap bertahan. Bagi yang nak mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal macam ni, anda boleh rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.